Kasut ni harga bawah 100 je. Dia tak ada bagi kotak guys. Okay, nampak tu. Nak tengok kualiti dia bagus tak bagus kan. Untuk running lah. Tengok dia punya design tu. Macam design mahal Dia punya cushioning tu memang tebal. Nampak tu guys. Memang lembut Depan dia pun lembut. Siap ada ni plate Ada carbon plate. Kita cuba bend Okay, boleh Memang sesuai sangat untuk beginner Untuk berlari kan, untuk daily training. Nak easy ke long boleh. Nampak tu, dia jenis lembut. Bila korang lari kan, mid foot ke, knee strike ke, korang kurang injury. Sebab dia punya tapak ni jenis tebal lah. Yang aku ambil ni size 42 bersamaan 8 UK lah. Kita cuba sarung Wih, selesa guys. Memang selesa. Rasa macam kasut mahal Kita cuba sarung dua-dua Memang lembut, sedap. Korang tengok dia punya form dia, cushioning dia. Memang lembut lah. Harga dia bawah 100 tapi design dia macam kasut mahal guys. Yang penting design dia cantik. Dia ada macam colour tau. Korang boleh tengok nanti kat link kat bawah tu. Aku ambil jenis colour biru ni. Warna putih, silver semua ada. Warna hijau, warna merah. Untuk korang nak buat training ke, daily ke, memang sesuai sangat. Korang boleh tekan link kat bawah.